Assalamualaikum guys semua. Terima kasih kerana datang masuk live kami. Kami daripada grup Enterprise. Hari ni kita orang buat live. Nak jual sedikit produk yang kita orang buat lah. So sebenarnya saya kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Muhammad Hanif Nazmi. H23A 490. Dan ini hari ni. Sebab nama dah. Hai, saya Ayuni H23A 1525. Okay, next. Hai, nama saya Anissa Dewi Ahmad. Nama matrix H23A2549. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nona Bila Binti Rasul. Nombor matrix H23A2647. Hai, saya Elisa Sarah Bukit Azul. Nombor matrix H23A489. Hai, saya Khairul. Nombor matrik saya H23A1708. Hai, saya Erison Nigun. Nombor matrix H23A1605. Mix. So, apa tunggu lagi? Kita akan memulakan live kita orang pada jam 3.30 tapi dah boleh start lah. So, sebelum korang beli apa-apa dulu, mohon korang semua untuk follow akaun yang atas ni. Akaun Harum Manis Perfume and Cosmetic. Follow di atas screen semua dulu. Oh, silap. Harum Indah. Minta semua follow dulu Harum Indah Cosmetic and Perfume account TikTok ni. Macam tu. Kita mulakan dulu. Sebelum tu kita orang dijual beberapa produk di bawah, iaitu produk ni daripada Baby Perfume, yang mana Baby Perfume ni adalah produk pertama ataupun produk terbaru daripada kedai kami. Kita ada 4 various preset yang kita sediakan, iaitu yang pertama adalah Night Club, lepas tu Mac Alice, lepas tu kita ada My Man, dan pada last sekali adalah My Opa. So untuk harga bagi yang kecil-kecil ini adalah RM10 sahaja, dan bagi yang besar-besar ini adalah RM28. So mari-mari boleh singgah ke balkon kami untuk pembelian. Siapa beli, saya joget. Siapa beli, saya joget. Okey. First kali kita nak bagi tahu untuk yang My Club ni, bau dia ni, untuk bau My Club ni, bau dia ni vanilla rose tau. Memang sedap sangat-sangat. Guys, untuk betul, My sangat Club sedap. ni RM 10ml untuk RM10 saja tau. Untuk yang RM10 ni mudah je untuk hampa yang mana nak pakai untuk bawa pergi travel. Senang sangat-sangat rugi kalau yang mana tak trade hari ni. Kalau siapa-siapa yang tak nak bau macam vanilla rose ni, hampa yang mana nak bau yang macam kuat sikit, boleh grab untuk My Man. Bau apa yang sedap? Nak bau yang macam mana tu? Hampa jenis minat bau kuat ke lembut? Kalau hampa jenis minat bau lembut, saya rekomenkan untuk hampa My Club ni sebab bau dia vanilla rose. Kalau untuk lelaki, hampa boleh ambil untuk My Man ni. My Man ni memang sedap sangat-sangat hampa. Okay? Yang ni memang senang untuk hampa yang mana nak grab untuk bawa pergi ke kerja ke, nak pakai untuk pergi travel ke, senang sangat-sangat. Kalau hampa yang mana tak mahu yang 10ml, takut nanti cepat sangat habis, jangan risau. Kita sediakan juga untuk hampa yang 30ml ni RM28 sahaja. Perfume yang untuk lelaki ada tak? Ada hampa. Boleh dapatkan untuk My Man ni. Bau dia ni memang betul-betul sedap hampa. Rugi sangat-sangat kalau hampa yang mana tak grab. Yes. Okay, seterusnya. Sekiranya ada soalan-soalan boleh tanya. Terima kasih kepada yang telah membeli kepada kami. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Kat beg kita tu. Yes. Beg nombor 1 RM28 saja. Terima kasih yang telah membeli. RM10. Kalau siapa-siapa yang dah beli tu, hampa boleh komen dan order tau. Yes, perfect. Jangan risau. Kalau hampa grab hari ni, kita akan post out dekat hampa hari ni juga. Paling cepat 2 hingga 3 hari dah boleh sampai dah untuk hampa. Okay, jangan risau. Okey, terima kasih Darren yang telah membeli produk kami. Kamu memang sporting Darren. Kami dah dapat 1K. Tak masuk. Tak masuk pula.
Ada soalan-soalan boleh tanya sebab kami sedia untuk menjawab semua soalan anda. Tanya. Free gift ada tak? Oh maaf, kita orang tidak sediakan free gift sebab kita orang ni semuanya dalam Kita dah mahu kita dah mahu milik. Senang pula tu nak bawa pergi travel. Dan satu lagi promosi kedai ni yang mana kita semua produk kita Boleh bawah bawa ni. solat ke? Boleh, jangan risau. Dan untuk pengetahuan semua, produk yang kita jual bawah ni yang RM10 yang RM28 ni semuanya tidak termasuk dengan free shipping. Maksudnya kedai ni tidak sediakan free shipping. Kita jual harga kedai sahaja, tak ada free shipping. Itulah promosi kedai kita pada hari ni. So masuk. Okay, hari ni kita jadi host live korang bersama. Okay, korang nak tahu tak apa special ke perfume ni? Ketahanan dia sampai 8 ke 12 jam tau. Korang boleh beli, best way. Wangi dia sangat wangi. Tak misal kalau korang tak beli pun, tapi korang akan misal. Korang kena beli. Wangi weh. Mana-mana yang ada girlfriend, boyfriend rasa macam boleh. Sangat recommend lah nak beli. Sangat recommend lah nak beli. Kami juga ada jual My Elish dan My Opa. Saya cadangkan untuk awak semua membeli My Opa sebab saya mencadangkan awak semua untuk beli My Opa dan My Club untuk siapa-siapa lelaki kat luar sana kerana bila awak pakai perfume ni, awak akan berasa dengan ada confident dan maskulin ketika masuk kelas ataupun membuat kerja. Bau yang paling tajam. Bau yang paling tajam hangpa boleh ambil untuk main-main. Siapa-siapa yang ada giveaway, ada power tu rasa macam nak bagi hadiah tapi tak ada budget, please korang kena try For My Man. Dia sangat wangi, tahu tak? Ya, wanita kat luar sana nak akan melekat tertarik je dekat dekat awak. power tu. Wanita kat luar sana akan tertarik dengan awak. Ya, Mari beli lah dekat Batman. Kami tak tipu. Okey, untuk mana-mana girls yang suka bau manis kan, korang boleh try My Club ni. Sumpah when dia bau vanilla rose, sumpah wangi. Ya betul, GF saya pakai pun saya tertarik juga. Jadi awak kena pakai yang wanita kat luar sana. boleh Awak ambil pakai. untuk main-main. Boleh ambil untuk Untuk My Man, sila lelaki ambil My Man dan wanita Tak, kalau awak ini. lelaki, awak selalu berpeluh, awak sesuai pakai ni, My Man. Sumpah. Yang ni 8 hingga 12 jam. Terima kasih telah beli. Terima kasih kau yang beli. Kawasan memang mantap. Terima kasih yang beli. Kuat berpeluh yang mana sesuai? Leo patut tau pakai this one. Main tu memang sedap weh. Tak mahal weh, korang dah dapat mana perfume macam ni. Kalau tak keren. Tak rugi pun korang beli, sumpah. Sekali korang try, korang kan nak repeat lagi. Percayalah cakap saya. Mari korang beli korang. Korang mari beli. Mari Google tu, please. Mari beli. Tolong weh, mana nak dapat perfume RM10 je? Tolonglah. Dan support. Mantap hampa sebab support lah. Kalau macam perempuan, Thank ke you, girls Lee. yang kat luar tu, korang suka jogging ke bersuat ke peluh kan? Ni sumpah wangi weh. Tak tipu. Betul. Dia tahan sampai 8 ke 12 jam. Tapi kalau dia dah hilang bau tu lagi, korang tambah pun. Memang makin wangi korang. Terima kasih siapa yang beli. Terima kasih. Thank you yang dah check out guys. Ada soalan-soalan boleh tanya. Bau jenis powder apa yang sesuai formal masalah hampa macam lembut-lembut macam tu boleh ambil untuk vanilla rose. Dia lembut, wangi vanilla rose. Kalau korang nak yang bau yang ada coklat-coklat sikit manis ke arah coklat, this one. Sumpah tak tipu guys. My sesuai weh, bagi kat giveaway ke, kat girlfriend ke. Kalau ada serta minyak wangi kalau kita spray dia melekat dia betul-betul tombol tapi yang ni tidak. Terima kasih kami yang telah beli. Terima kasih yang beli. Korang kena gerak. Giveaway sekarang ni, zaman sekarang ni kita kena utamakan solat tau. Kita tak boleh dah beli perfume yang penuh dengan betul, kol. faham. Ni bahan semula jadi tau. Terima kasih hampa. Thank you. Siapa yang dah beli? So, perempuan yang mana suka bau bunga-bunga boleh
boleh ambil My Club. Saya nak Ayuni cakap. Nanti jangan lupa pakai dia feedback bau tau. My Club ni dia bau macam vanilla rose. So siapa perempuan yang suka bau lembut-lembut boleh ambil My Club. Siapa yang nak coklat dia ambil My Elise. Saya vanilla series. Saya nak Ayuni cakap. Boleh Ayuni cakap tapi kena beli semua Bikshu beli Bikshu beli. John beli. Terima kasih. Terima kasih kau kena beli. Terima kasih. Thank you memang mantap tu. Saya nak Ayuni cakap pasal beli. Baik dah korang. Tak menyesal dah korang beli. Percaya lah. You rugi kalau hampa tak grab. Memang sedap bau dia. Yang My Club ni sedap weh. Bau rose. Aku pun beli tau. Aku dah repeat 2 botol dah. Kita orang jual pun kita orang beli tau. Yang ni lunch new edition. Sebab kita orang buat lunch. Korang belilah ni perfume ni. Ada My Elise, My Club dengan apa ni, My Man dan My Opa. Yang paling penting guys, Paling penting, tahan lama lah. tahan lama. Berapa jam San? 5 hingga 8 jam. 5 hingga 8 jam. Rugi kalau korang tak beli. Sentiasa Korang wangi. belilah, sentiasa wangi. Kita orang pakai, ramai wanita tertarik dengan kita orang. Terpikat dengan kita orang. Betul tak San? Betul-betul. Mari grab lah korang. Korang beli untuk lelaki Tengok di rambut sana. pun dah tahu. 8 hingga 12 jam. 8 hingga 12 jam. Memang dia tahan lama tau. Betul. Jangan ingat harga murah tak tahan. Kalau tak korang tahan. nak solat pun, minyak wangi ni boleh pakai Boleh, untuk solat. sas solat. Sas solat. Boleh buat travel. Betul. Tak sampai 1 kilo. Aku nak explain tak? Beli semua beli. Vanilla rose perfume. Vanilla rose perfume from Lagi satu rahsia yang saya nak bagi tahu kat korang. Korang nak dapat mana party dalam perfume yang dia punya persen tu 80 ke 85% tau dia punya party semua jadi. Daripada kita je. Dengan harga RM10 je korang boleh dapat party yang begitu banyak kandungan dekat dalam perfume tu. Please, Betul korang. korang Beli. Korang kena beli tau. Rugi korang tak beli. Sangat-sangat kalau korang tak grab. Barang limited edition guys. Barang limited edition guys. Belilah. promosi RM10. Hari ni je kita orang live. Hari ni je. weh. Lepas Kita hari ni dapat tiada hadiah. sudah. Betul, orang lain pula. Saya dengan San harap sangat korang beli untuk lelaki kat luar sana dan wanita-wanita yang jelita. Korang yang mana lelaki boleh je beli untuk girlfriend, untuk mak. Untuk girlfriend, untuk mak, untuk ayah, untuk atuk, untuk nenek, untuk semua-semua. Ikut satu keluarga terus. Satu keluarga. Yang RM10 tu janganlah beli 1 botol, belilah 2 ke 3 botol. Murah je hampa. Murah je. Jangan risau. Jangan risau, beli je. Kalau yang mana takut nanti yang RM10 tu macam kejap je habis kan. Kau boleh ambil untuk yang RM20. Mana korang nak dapat perfume botol besar bawah 30 guys. Biasanya 35 ke atas. Tahan lama. Tahan lama pula tu. Kalau recommended memang kena ambil Opa. Sudah weh bau coklat-coklat, vanilla coklat. Boleh ambil untuk Elish juga. Elish tu pun bau sedap. Mana-mana yang nak beli tu, kalau botol kecil ni boleh check dekat beg kuning nombor 1. Yang besar ni boleh check dekat beg kuning nombor 2. Kalau yang mana nak untuk yang lelaki kan, boleh ambil untuk My Mac. Okey, boleh ambil untuk My Mac. Bau dia tu macam bau vanilla caramel macam tu. Memang sedap sangat-sangat. RM dia cuma RM28 sahaja. Lepas tu, untuk yang botol ni biasanya dia bukan tahan kejap je tau. 1 hingga 2 bulan boleh tahan. Rugi sangat-sangat kalau hampa yang mana tak grab. Oppa ni bau dia ni macam kopi-kopi sikit. Kalau hampa yang mana jenis minat coklat-coklat, boleh ambil untuk My Elish. My Elish warna biru ni. Apa yang paling best dia korang? Semua yang ada kat sini, dia tak memeningkan kepala dan tak menyakitkan hidung. Korang kena beli juga.
tahan lama tau. Janganlah grab satu botol je. Apa grab lah yang banyak-banyak terus tu. Sebab RM10 je yang kecil ni. Biasanya perfume lelaki kita akan dapati Main perfume tu dia akan macam bau keras sikit kan. So kalau korang pada yang lelaki-lelaki tu nak rasa perfume yang dia ada bau-bau vanilla caramel, this one. Perfume Oh, apa paling my best sekali baunya? Best korang. Semua best sampai tapi yang paling best untuk My Oppa. My Oppa tu bau dia macam vanilla coffee. Kalau hampa tak mau macam My Oppa tu, boleh grab untuk My Eilish. My Eilish ni bau dia vanilla coklat, okey. Siapa-siapa yang jenis minat rose, yang ni memang best sangat-sangat sebab untuk My Club ni dia ada ni tau, floral, lepas tu dia ada musky, powder, vanilla, fresh, fruity. Memang mantap sangat-sangat lah kalau hampa yang mana grab untuk My Club ni. RM dia cuma RM28 saja. Kalau hampa yang mana tak mau yang ni, boleh ambil yang itu yang kecil tau. Dia sejawat yang dapat tu Bagi saya recommend apa ni? Perfume lelaki yang paling sedap, paling menawan, paling gorgeous bagi saya adalah brand My Oppa. Brand My Oppa ni memang dia paling sedap. Dia macam ada bau kayu-kayu vanilla yang biasa trend sekarang ni, biasa kan bau kayu kan. So dia pakai My Oppa, paling latest sekali. So mari boleh pilih yang besar yang kecil. Kalau saya recommend memang saya pilih yang besar lah. Yang besar ni lagi tahan lama. Kalau yang ni biasa dalam sebulan 2 bulan lah. Tapi kalau yang ni ketahanan dia kalau spray macam tadi tu memang lama. Paling lama bercecah 3 bulan. Memang ada menawak. So mari beli. Yang paling latest sekali. Nak perfume lelaki review paling best. Untuk perfume lelaki hampa boleh grab untuk My Man ni. My Man ni bau dia ni memang sedap tau. Dia macam more to vanilla caramel macam tu. Yang paling penting dia tahan lama. Beli boleh dapat hadis ke? Yang tu kalau abang berjaya beli Sani, yang ni dan yang ni abang beli sekaligus, saya mari rumah abang. Okey hampa boleh. Siapa? Kina. Aku. Siapa yang request tu? Berani je. Masa-masa tak screen. Korang tak screen tau. Make sure sampai 10k baru aku review. Tak salah 10k baru review. Apa tu? Seram pun tak ya. Nabila review perempuan yang paling sedap bau. Yang paling sedap kalau perempuan yang My Club ni dia bau rose. Actually semuanya vanilla series korang. So kalau korang rasa macam korang yang berjenis minat bau-bau rose, korang boleh beli yang My Club ni. Okey, kalau korang minat yang coklat-coklat, My Oppa, dan recommend jugalah. Putih nak mampu. Lepas juga yang My Man dengan My Eilish ni. Yang ni sesuai untuk lelaki, tapi bau dia pun kalau perempuan yang jenis suka macam bau lelaki pun boleh juga. Tapi dia tak ada kuat sangat pun lelaki dia. Dia tak strong sangat. Okey lah untuk lelaki yang minat soft. Okey, My Man ni dia bau apa sih? Vanilla caramel. Dia bau caramel. My Eilish ni dia bau My Eilish bau apa? Terima kasih tu hampa yang mana bagi kita cerita tu. Jangan lupa grab dekat beg nombor 01 dengan 02 tu. Eilish yang vanilla. Jangan lupa check out terus dekat beg nombor 01 dengan 02. Vanilla coffee. Kalau korang tak nak beli ni, korang boleh beli yang 10ml ni, yang tester. So kalau korang rasa lepas ni korang berminat, korang boleh je grab yang besar pula. Okay, kita support guys. Tapi tak rugi pun guys. Okay, boleh tak ada masalah. Kita satu persatu. Tengok ni. Tak jadi cakap. Pada perempuan-perempuan kat luar sana, korang kena try weh this one. Sumpah sedap. Kalau korang berminat dengan My Eilish, korang boleh grab untuk My Eilish. Dan kalau korang berminat untuk My Club, korang boleh grab My Club. Korang juga boleh grab untuk My Oppa dan My Man. Kalau korang nak pakai benda tu dan dalam tempoh masa yang lama, korang grab yang RM28. Tapi kalau korang nak test dulu, korang boleh grab untuk yang RM10. Dalam sebulan. Nabila review perfume perempuan yang paling sedap bau.
Yang paling sedap bau ni My Rose lah hampa. Sebab untuk My Rose ni guys, dia ada rose, lepas tu dia floral, dia musky dan powder. Bau dia ni memang lembut sangat-sangat. RM RM28 saja. Kalau hampa yang mana tak mau RM RM28, contoh hampa nak try bau dulu kan, boleh ambil yang 10 ml RM RM10 saja. Boleh, tak ada masalah. Top seller mana satu? Top seller dia untuk My Rose ni dan My Eilish ni hampa. My Eilish ni bau dia ni macam vanilla ke coklat, sedap sangat-sangat hampa. So boleh check out dekat beg nombor 01 dan 02 tu tau. Untuk 01 RM28 untuk 30 ml. Kalau hampa yang mana nak try dulu, boleh ambil untuk 10 ml RM10. Tak ada masalah. Kalau RM10 ni boleh je lagi senang. Hampa boleh bawa nak pergi travel ke. Lepas tu yang paling penting untuk perfume kita ni kan, boleh pakai untuk bawa ke solat juga. Dan juga tahan lama, betul kan? 8 hingga berapa Dia tahan jam? 5 sampai hingga 8 jam. 12 jam. 8 jam sampai 12 jam hampa. bang, hadiah untuk Jeff mana satu best? This one NH. My Rose tu Ya. Untuk orang-orang yang balik kerja atau balik kelas, baunya akan tahan lama juga. Kalau rasa GF tu nak merajuk dah, jangan lupa bagi ni. Hadiahkan dia ni. Yes. Tak rugi punya. Betul. Lagi-lagi untuk hari Valentine. Yes, korang. Valentine. bila tu. Kalau korang kan laki-laki request ni, jangan lupa check out tau. Janganlah request je. Kian yang selalu main sport kan, futsal ke apa ni. Kalau berpeluh lagi wangi weh. Kalau korang kan jadi suka awet-awet teman main tu kan, suggest ni main-main dengan My Eilish. Buktinya ni, kawan saya Sai. Beli kaki. Selepas habis kawan sukses, terus dia grab ni, bau minyak wangi tu masih stay lagi. Pakai yang lelaki punya. Betul, Sai? Betul. Soal pula review soal pula. Jap. So, dia Boleh punya, beli tak? mana yang kau rasa Berapa lama boleh tahan? Ketahanan dia dari 8 jam ke 12 jam. Okey geng, yang di atas ni RM28, yang di bawah ni RM10 saja. Nak Anis review, nak Dia punya ketahanan boleh tahan dari 8 jam sehingga 12 jam. Jadi berbaloi lah untuk dibeli. Gina kau ke Gina? Aku sudah ambil yang ni. Ada satu dekat almari aku. Memang tahan lah. Untuk lelaki. Jadi mana yang berminat boleh tekan beg kuning, beg nombor 1 dan nombor 2. Check out cepat weh. Mari check out cepat. Korang jangan lepaskan peluang ni. 3.5 je hampa. Jangan risau. Jangan kalau korang beli hari 20 ni. minit je untuk kali ni je. Check out cepat. Lepas ni tiada sudah. Kita orang ada lagi berapa minit je lagi. Kalau korang sayang kami, korang check out lah barang-barang ni. Ada buah tak? Ada buah COD. Ada buah COD. So siapa-siapa yang memang kadu dalam account bank ke dekat mana-mana ke, jangan risau, kita beli COD. Kita memang COD dapat depan rumah kita beli. Jangan Tak risau. apa, Hanif tak tengok awak, saya tengok awak. Tak ada charge langsung COD. Jangan risau. Hari ni memang promosi kau kita jual harga kilang. Kita orang buat COD, jangan risau. Masuk. Hanif, jangan tengok saya tak tengok awak pun. RM28, bawah ni RM10. Yang paling saya recommend kali, yang ni. My Oppa ni saya pakai, ya Allah sedapnya. Saya bangun tadi memang hidung saya sampai. Apa bisa ni? Apa bau bisa ni tu? Saya recommend dua bawang yang mahal, satu lelaki dan satu perempuan. So review lagi sekali so. Kalau bawang yang paling mahal perempuan, yang ni. Ni yang paling mahal bawang dia. Dan harga mampu milik. Boleh bergrade yang ni. Ni rose. Bawang dia rose yang sangat premium. Menjawab soalan. Boleh COD tak? Boleh COD, jangan risau. Orang order hari ni, esok kita COD terus. Boleh Yes, tak? teruskan. Boleh sedia hati. Jangan malu, jangan segan. Komen je terus nanti. Yes. Jawab soalan hampa satu per satu. Kita orang caller hari ni adalah sehari ini sahaja sembari meriahkan live kami. Nanti dah jumpa dah kita orang ni. Hari ni Siapa-siapa je, yang suka bau coklat, lepas tu Terima dia kasih mix kepada dengan yang beli. vanilla. Terima kasih kepada yang beli. Terima kasih kepada yang beli. Saya sangat recommend yang this one ya, My Eilish. Sangat-sangat bau dia kopi sekali kita spray dia akan kuat. Lepas tu lama-lama dia akan jadi macam Nama dia spicy. dia akan sebati dengan kita. Mana yang berpeluh kuat tu, please try this one. Sumpah.
kita orang pun dah fall in love dengan My Eilish. Kita orang pun beli tau, rugi lah kalau korang tak beli. Rugi sangat-sangat. Aku Mau sedang beli apa ni sesuai aku. untuk perempuan. Sophia Yang sesuai wangi untuk floral perempuan, merasai. hampa boleh ambil untuk My Club. Sebab apa? Sebab yang My Club ni bau dia ni macam bunga rose. Lepas tu dia ada juga floral musky dengan powder. So boleh grab untuk yang ni. Yang ni 28ml, RM28. Lepas tu dia 30ml. Kalau hampa yang mana tak mahu yang 30ml, boleh grab untuk 10ml juga tau. 10ml tu lagi senang untuk hampa nak bawa ke mana-mana pun. Ya, betul. Kalau kita orang- yang paling best sekali dia mesra wuduk. Lepas tu senang untuk nak bawa Hanif. travel, boleh bawa nak letak dalam beg tu tak ada masalah. Okey. Kalau hampa yang mana check out beg nombor 02 RM10 tu boleh grab lah banyak-banyak botol. Hampa boleh lah ambil My Club. Lepas tu boleh ambil untuk My Eilish. Sebab yang Eilish tu bau dia vanilla coklat, sedap sangat-sangat, hampa tak tipu. Dan Wangi. yang paling penting dia tahan lama. Okay, untuk ketahanan dia, perfume ni boleh tahan dari 8 hingga 12 jam. Wangi floral mana? Floral, kalau floral ambil yang My Club. My Club ni dia bau floral, bau macam Dia bau-bau rose, lepas tu dia mix dengan vanilla sikit lah Sophia. Tapi Sophia sesuai pakai yang ni Sophia. yang ni yang besar punya. Memang wangi sangat-sangat. Sophia mesti kuat bersuak and Sophia kena ambil yang ni sebab dia kalau berpeluh lagi wangi. Belilah Sophia. Okay, perfume kita ni kalau kita berpeluh, bau dia lagi naik. Ada 2 saiz lah. Kita ada 2 saiz. Yang kecil kita ada 10ml dan untuk yang besar kita ada 30ml. Untuk 10ml ni RM10. Untuk 30ml RM28. Yang ni je dah. Okey, hampa kalau hampa ada apa-apa soalan nak komen, nak tanya apa-apa, komen je ni. Bau apa sesuai untuk perempuan? Bau apa sesuai untuk perempuan? Kena jawab dah jawab. Okay, kalau hampa yang mana dah grab, hampa boleh komen dan order tau. Hari ni juga kita akan usahakan untuk post untuk hampa, jangan risau. Paling cepat 2 hingga 3 hari dah boleh sampai dah. Grab cepat-cepat. Rugi kalau hampa yang mana tak grab. Okay, untuk My Opal ni wangi. Betul tu hampa. Boleh beli Dah ada untuk host live. makwa, boleh beli untuk mak ya. Tak hal. Okay, untuk My Opal ni, untuk My Opal ni, bau dia untuk sebab My Opal ni kan, kalau hampa yang mana tanya bau dia macam mana, bau dia macam vanilla coffee sikit tau. My Eilish sedap tak? Sedap hampa. Untuk My Eilish ni bau dia vanilla coklat. Dan beli lagi. Thank you Haikal. Boleh Bye, beli Johanna. ML ni tau. Boleh grab. Kalau beli lagi apa saya tak? ML ni. Ambul. Cepat buat. Terima kasih kan yang beli. Terima kasih. Mengelis sedap tak? Sedap. Yang ni, bau Eilish ni, dia vanilla mix dengan kopi tau. Vanilla mix dengan coklat. Bau dia memang sedap. Yang paling penting dia tahan 8 sampai 12 jam. Siapa yang suka coklat tu, manis-manis coklat, dia beli ni semua. Yang paling penting bau dia tu bukan yang menyebabkan hampa sakit hidung sampai pening kepala tu. Sebab ada setengah perfume kan menyengih bau hidung. Ya, korang. Sampai pening kepala. Mana korang nak dapat 30ml, RM28 je korang. Terima kasih hampa beli dengan kami tau. Semoga hampa selalu dimurahkan rezeki, okey? Boleh grab lagi tau, boleh grab. Kalau lelaki ada yang suka bau-bau rose sekalipun, boleh tau pakai this one. sebab dia unisex. Sebab dia semua boleh pakai. Dan beli. Terima kasih hampa sebab beli dengan kita semua. Okey. So kalau hampa ada apa-apa soalan lagi boleh je tanya tau. Masa tak screen. Okey hampa. Korang, kalau tetap screen korang. Beli
boleh grab yang RM10 dan RM28. So orang ada 5 jenis perfume, korang boleh grab yang mana korang suka. Tapi kalau korang rasa nak berbaloi, benda paling berbaloi, korang Kita ambil yang 40 ml pula. Tapi kalau saya akan ambil yang 28 sebab ada kuantiti yang lama dan boleh tahan lama. Betul tu. dia Masa dah. tapi kalau korang rasa macam korang nak bau semua bau yang ada dekat sini, korang belilah. Lipat ni. So Isnin korang boleh pakai ni. Selasa korang boleh pakai ni. Pakai setiap hari. Pakailah setiap hari sekalipun. Tak pun petang pakai ni, pagi pakai ni. Mana nak tidur pun boleh pakai. Ya, betul. Mana tahan. Dah pergi solat Jumaat tu kan, kita kena wangi-wangi. Betul, solat Jumaat kena pakai. Senang guys. Dah tahu wangi-wangi sebelum solat Jumaat. Lepas lipo, Ada tu. Dia man. Sesuailah dengan namanya pun, my man. Orang Betul kita juga. hampa. Sangat-sangat kalau hampa tak grab. Mana Anissa Kina? Sebenarnya kami ada Kita tak boleh nak sebut hampa Sebenarnya sebab kita orang tak boleh sebut. bahaya sikit kalau kita Kalau sebut. korang nak belilah kat beg kuning aja. Sekarang aja. Lepas tu dekat beg kuning kita tu sangat-sangat kalau hampa tak grab sebab Titi bagi kupon tau. Titi bagi kupon untuk hampa. Ada yang grab RM28 tu. Lepas tu hampa grab yang RM10 tu hampa dapat juga. Dapat free bulan-bulan jajan lah. Tak nak berasa. Sudah. Habis lah. Korang grab dah. Bagus. Cepat korang. Korang ada lah sampai kami. Sama-sama pun orang-orang beli lah. Yelah hampa grab kita post kat hampa hari ni juga tau. Jangan Ya risau. betul. Rugilah kalau hampa tak grab. Murah sangat-sangat. Mampu milik pula tu. Lepas tu yang mana tanya macam mana tekstur minyak wangi kita ni. Untuk tekstur minyak wangi kita ni tak berminyak pun jangan risau. Okay, tak risau. Yang paling best sekali dia tak bertumpuk. yang paling penting perfume kita ni pasti 80 hingga 85% tau. Ada setengah perfume kan dia campur-campur banyak pada sikit je. Kalau kita memang banyak gila pati. Rugi kalau tak grab dekat beg nombor 01 ataupun 02. Tak ada apa-apa. Kita nak minta maaf kalau sepanjang kita live selama 1 jam tadi tu ada tersalah cakap. Terima kasih yang mana support. Murah-murahan manis-manisan tu. Terima kasih yang mana support live kita yang mana dah beli tu. Thank you korang. Tak appreciate. Kepada semua yang telah join live kami dan kepada siapa-siapa yang telah beli, insya-Allah produk korang akan sampai ke tangan korang secepat yang mungkin. So itu saja daripada kumpulan kami untuk sesi live petang ini. Semoga korang semua ceria di bahagian rezeki selalu. Yes. Terima kasih semua kerana jumpa, bagi like, bagi tu semua. Jangan lupa pakai subscribe ni. Yes. So, Lagi sangat-sangat pakai perfume ni. yes, doakan kami semua cemerlang dunia dan akhirat. Okey. Okay, okay. Bye. Bye semua.